Okey sahabat, tanggal 27 hari ini telah berlaku satu serangan buaya. Kejadian mangsa sedang menjala udang bersama 4 rakannya di persisiran sungai tersebut. 4 rakannya sempat menyaksikan buaya tersebut muncul dari dalam air sebelum menerkam dan menarik mangsa ke dalam sungai dalam sekelip mata. Pihaknya menerima makluman berhubung kejadian itu sekitar jam 5.45 petang hasil makluman daripada IPD Daro. Sebelum tu saya mohon sahabat-sahabat, kita jangan agresif komen. Kita menghormati keluarga mangsa ni. Kita jaga hati, perasaan orang. Dan memang kita tahu memang Sarawak ni memang kerap berlaku serangan buaya. Di sini saya ada satu laporan daripada Sibu Sarawak Patch. Remaja 14 tahun dikuatiri di bahan buaya di Pulau Bruit, 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 Daro. Seorang remaja lelaki berusia 14 tahun dikuatiri di bahan buaya ketika sedang menjala udang di Sungai Kelai berhampiran jeti Sungai Kelai, Rumah Panjang Jingga ataupun Jingga lah kalau sebutan kita, di Pulau Bruit petang semalam. Dan laporan ni dilaporkan pada hari inilah. Jadi mangsa dikenali sebagai Agustin Fernando Nyalong dilaporkan hilang pada kira-kira jam 5.45 petang 17.45 semasa menjalankan aktiviti tersebut. Menurut Pusat Gerakan Operasi, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian ini daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Daro pada jam 5.46 iaitu 17.46. Susulan laporan diterima, seramai 3 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Daro telah digerakkan ke lokasi kejadian bagi memulakan operasi mencari dan menyelamat SAR. Jadi operasi pencarian dijalankan di sekitar kawasan kejadian, namun mangsa masih belum ditemui sehingga lewat petang semalam. Jadi operasi kemudiannya ditangguhkan pada jam 18.30 petang atas faktor keselamatan dan akan disambung semula hari ini. Itu pada hari inilah. Saya doakan semoga mangsa ditemui sahabat, dan ibu bapa dia pun telah pun berdoa untuk mangsa ditemui secepat yang mungkin lah. Dan saya pun berdoa juga supaya mangsa ditemui secepat yang mungkin. Kemudian untuk laporan daripada Sarawak Edition, terkini Agustin Fernando anak Nyalong 14 tahun disambar buaya ketika menjala ikan di tebing Sungai Kelai berhampiran Rumah Panjang Jingga, Kelai, Pulau Bruit. Menurut bapanya Nyalong anak Igor 38 tahun, anaknya keluar menjala ikan bersama 4 orang pada pukul 2 petang iaitu 14.00. Mangsa disambar buaya sekitar jam 3 petang. Jadi pihak PDRM dan bomba turut berada di lokasi di jeti Kinek Tok menurut Sarawak Edition. Sahabat-sahabat, saya telah terangkan sebelum, baru 2 hari lepas saya sebut pasal ni. Saya harap tiada lagi berlaku serangan buaya. Dan seperti mana yang saya maklum pada sahabat-sahabat semua, kita dah menepati kawasan tersebut hampir 100 tahun. Mungkin perkampungan dibina di situ hampir 100 tahun, 60 tahun, 70 tahun mungkin. Dan belum pernah terjadi serangan buaya. Serangan buaya ni dia bukan benda yang kita boleh anggap satu perkara yang mudah bagi kita. Dan nak cakap pun tak pandai lah sahabat, kan? Sebab kalau kita tengok ada content creator buat juga menjala masuk dalam air ni, payahlah. Saya dah cakap dah, hati-hati, kan? Bila kita lihat kejadian ini, kan, macam budak yang diserang, contohnya Trombol, kemudian di Bintulu, anak-anak, kemudian ini di Daro, budak atau kesian. Saya bukan nak cakap pada yang keluarga mangsa ni, cuma siapa-siapa termasuk diri saya sendiri, kita jangan pandang enteng serangan buaya ni. Sebenarnya buaya ni sebenarnya dia macam hantu tau. Kita takkan nampak dia dalam air tu, dalam sungai tu memang kita takkan nampak dia, tapi dia nampak kita. Jadi kita nak salahkan buaya tu 100% pun tidak. Memang dia tu cari makanan memang macam tu, dan dia pun pemakan daging juga. Apa yang dia boleh buat? Bukan saya nak backup buaya, tapi kalau dah suspek tu telah berjaya ditangkap, apa yang kita boleh buat? Kita kena buat postmortem ke atas buaya tu sekiranya buaya itu dapat ditangkap.
kan. Sebab ada juga kes-kes postmortem ketika dilaksanakan, ketika dibedah perut buaya tu tidak ada mangsa pun. Kebanyakan perut buaya ni bila buat postmortem tu biasanya sampah, kan. Tapi yalah, mungkin kita boleh guna khidmat pakar yang pernah membantu, contohnya macam Indit. Kita boleh guna khidmat dia. Kebiasaannya Indit ni dia berjaya tangkap. Selain daripada tu, kita kena berdoa juga. Itulah channel saya ni. Sebenarnya saya bukan nak jadi influencer yang hebat macam orang lain lah. Tidak. Saya buat video ni pasal ni lah. Saya tengok masa saya balik daripada Kuala Lumpur pada tahun 2016 dulu kan, ada serangan buaya yang berlaku. Paling teruk sekali lah bila selepas tamatnya PKP tu, masa COVID, pada tahun 2020 di situ bermulanya serangan buaya. 2021, 2022, 23, 24, 25, sekarang nak habis tahun dah. Kita pun dah selesai dah Christmas, dan direct berlaku serangan buaya itu. Malah ada juga orang yang kalau dia tak buat video-video tu, kita bukan, mungkin faktor dia yalah, nanti kita nak survive kan, nak cari sumber pendapatan, kadang-kadang selain daripada kita jual untuk kita isi perut. Tapi kalau kita bukan nelayan, payah juga kan. Memang kita kena turun juga ke sungai untuk kita menjaring, menjala dan sebagainya, apa-apa aktiviti yang melibatkan sekitar perairan kita ni lah. Sarawak ni dengan Sabah, saya tengok buaya dia lain macam lah, tak macam di Semenanjung. Semenanjung pun ada juga kelibat-kelibat buaya melalui kawasan-kawasan jambatan. Kadang tu dilihat berjemur, tapi serangan buaya tu jarang sangat berlaku. Lebih-lebih lagi di Sabah dan juga di Sarawak ni, memang kerap sangat berlaku serangan buaya. Dia akan bersilih berganti lah, silih berganti. Ini di Sarawak, lepas tu nanti di Sabah kan. Begitu juga mungkin ada sahabat-sahabat yang menonton daripada Indonesia, ada yang menonton daripada Brunei pun ada juga, Singapura pun ada juga. Itu apa yang saya lihat di analistik. Saya lihat di situ penontonnya adalah daripada Brunei pun ada, daripada Indonesia pun ada. Sekarang musim cuti sekolah, budak-budak apa yang dia buat kalau di kawasan kampung ni? Memang diorang akan cari rezeki. Buaya ni dia mana-mana pun ada. Dekat sawit, ni dekat sungai besar, memang habitat. Dan kebanyakan yang menyerang ni adalah daripada spesies Porussus ataupun buaya masin. Dan kadang-kadang masyarakat kita panggil dia buaya tembaga, dan kadang-kadang panggil dia buaya muara. Dia daripada spesies yang sama. Dia bukan buaya katak. Buaya katak ni buaya siam sebenarnya, dan hanya boleh ditemui di Malaysia Timur dan juga Indonesia Timur. Itulah tujuan saya buat channel ni. Saya tak nak buat channel macam 10 kedai runcit terlama di Indonesia, 10 kedai runcit terlama di paling lama di Malaysia. Saya tak nak buat video-video macam tu. Itu tak kisah, itu diorang punya konten. Tapi saya ni lebih daripada konten sebenarnya. Aduh, kalau kira-kira saya rasa total semua sekali dekat 10 kes serangan buaya. Tak silap saya pun dah lupa dah. Daripada Januari sampai Disember, Oktober paling teruk sekali, paling dahsyat. Untuk bulan Oktober saja 3 kes serangan buaya. Lepas tu pada November, seorang pemancing. Saya total semua sekali lebih kurang dalam 8-9 macam tu lah. Tapi saya lajakkan sampai 10 serangan buaya. Untuk tahun 2025, paling teruk, paling dahsyat kekerapan serangan buaya tu berlaku pada tahun 2025 di Sarawak ni. Di Sabah pun begitu juga untuk tahun 2025. Tapi saya fokus pada Sarawak lah kan. Okay lah sahabat, itu saja. Saya tak tahu nak cakap apa dah. Selagi kita ni masih tak ada kesedaran lagi, kita anggap buaya tu keluarga kita. Kalau kita masih pegang kepercayaan, kalau kita tak kacau buaya, buaya tak kacau kita. Mentality, mindset, persepsi macam tu problem lah. Kalau kita percaya dengan kepercayaan-kepercayaan macam tu, dia binatang, dia tak tahu apa. Okay sahabat, saya doakan semoga anak ini berjaya ditemui lah. Alright.
pengasih yang penyayang Tuhan Putri tetap berkedap ikut kami menggapai. Sajak pun kami kurang percaya ke Tuhan tak kami nemu. Tuhan Tuhan hidup dalam penghidup semua kami mensiang. Oh haleluya, saut kami.